Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويسر ولا تعسر وبتمم الخير. أما بعد. Saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Dahulu marilah sama-sama kita beriktikaf. Syukur kita kepada Allah SWT masih diberikan ruang masa dan kesempatan walaupun singkat, tapi berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir ni merupakan kebaikan dan pahala yang berterusan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah ganjaran di atas segala mujahadah kita untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sambung balik pengajian kitab Mutiara Peringatan 40 hadis kursi. Hadis yang ke? Hadis 38. Hadis 38, kisah tauladan. Berkata Imam Abu Ishaq Al-Jabali cerita tentang kelebihan berkasih sayang kerana Allah. Kasih sayang ni merupakan anugerah yang Tuhan bagi kat kita. Bukan semua perkara yang kita kasih, bukan semua perkara yang kita sayang. Tapi bila ada terlintas ataupun bila ada termaktub dalam hati rasa kasih sayang, maka kita tahu itu adalah pemberian Allah dan anugerah Allah di samping amanah. So kita jaga, so kita guna dengan cara yang betul dan baik. Ada orang kata kalau sayang kat isteri orang pun dia anggap kasih sayang, itu iblis bang. Mana boleh piduk dia suruh kita guna dengan cara yang betul, dia suruh kita hargai dengan cara yang Allah Ta'ala redha. Kalau bagi pisau kat kita, janganlah kita hirih orang, kita hirihlah benda yang patut hirih, macam itulah ikhtiar di tangan kita. Siapa kita nak kata hak tu juga Tuhan bagi kita. Sayang kat bini orang bukan kerja. Berkata Imam Abu Ishaq Al-Jabali, satu ketika aku bertemu dengan Imam Ali bin Abdul Hamid Al-Ghadairi. Ini semua golongan salafus salih. Aku dapati beliau merupakan sebaik-baik makhluk Allah dari segi ibadat. Kata Imam Abu Ishaq, Imam Ali bin Abdul Hamid Al-Ghadairi ini adalah sebaik-baik makhluk dari segi ibadat dan dia sangat banyak bermujahadah. Mujahadah ni artinya dia banyak dalam hidup dia tu orang kata berjihad, berjihad.
Sepanjang masa siang malam mengerjakan semayang, aku menunggu beliau selesai bersembahyang, tetapi tidak aku perolehi kerana setiap kali selesai bagi salam, dia semayang pula. Lalu aku bertanya kepada dia, sesungguhnya kami telah meninggalkan ibu bapa kami, keluarga kami, anak pinak kami, semata-mata kerana datang nak bertemu dengan kamu. Alangkah baiknya jika engkau ruangkanlah sedikit waktu untuk sampaikan kepada kami ilmu Allah yang Allah anugerahi kepada kamu. Tak tunggu habis salam sambung semayang, tunggu lagi habis salam sambung semayang, tunggu lagi, elok-elok dia bagi salam. Maka Imam Abu Ishaq Al-Jabali kata, kami ni tinggal habis rumah anak pinak, semua isteri kami tinggal sat, hamba nak main jumpa dengan Tuan, kenapa Tuan tak bagi masa sikit kat kami, bagilah satu dua ilmu, sampaikanlah ilmu kepada kami. Setelah selesai bagi salam, beliau pun berkata, aku mendapat keberkatan doa dari Syekh Sirri As-Saqafi rahimahullahu ta'ala sewaktu aku datang ke rumahnya, dan ketika aku mengetuk pintu rumahnya, aku mendengar beliau berdoa, Allahumma man ja'ani yashghalani an munajahtika fashghilhu bika anni. Ya Allah, sesiapa yang datang mengganggu aku daripada bermunajat kepadamu, engkau sibukkanlah dia denganmu daripadaku. Maka bila aku pulang sahaja dari rumah, terus hatiku terbuka untuk melaksanakan semayang dan sibuk dengan zikrullah. Apa dia doa? Dia kata, aku dengar Syekh Sirri As-Saqafi kata, ya Allah, siapa-siapa yang main ganggu aku nak beribadat kepadamu, engkau sibukkanlah dia supaya dia pun sibuk untuk beribadat kepada kamu. Hatu Sirri As-Saqafi kata dalam doa dia, jangan ganggu orang nak bermunajat. Sampai tu. Pasal apa? Pasal orang hak munajat tu doa balik, ya Allah, dia ganggu aku nak buat ibadat, ya Allah, engkau sibukkanlah dia untuk buat ibadat kepadamu. Maka balik-balik kawan tu tak kacau orang lah, dia buat ibadat saja. Pasal apa orang suka ganggu orang? Sebab dia tak ada kerja. Yang duk kacau kawan ni sunatnya dia tak ada kerja. Kalau dia dah kerja, dia tak kacau orang kan. Dia duk kira kerja dia. Maka apa dia, apa Syekh, apa Ahmad, Imam Ali bin Abdul Hamid Al-Ghadairi ni, dia kata kepada Abu Ishaq Al-Jabali, wahai Abu Ishaq, aku biasa dengar Sirri As-Saqafi berdoa, ya Allah, siapa-siapa yang rasa duk kacau orang nak bermunajat kepadamu, engkau sibukkanlah diri dia supaya dia juga jadi orang yang sibuk bermunajat kepadamu. Dia balik-balik, dia tak ada lah nak cari, nak seronok sembang dengan kawan pun tak ada. Dia buat ibadat je. Itulah dia kisah. Macam mana dia suka kawan dia ni main rumah dia, dia suka. Tapi bila dia tak mau sembang, kawan dia pula main duk kacau dia. Maka dia berdoa, dia kata, engkau bagilah kawan ni pun sibuk sama. Jadi bila dia sibuk, dia tak kacau dah lah kawan dia. Yang duk kacau kawan ni, dia tak ada kerja, dia pencen. Contohlah, bukan saya, orang lain lah. Dia pencen. Pagi-pagi, telefon kawan. Jom, minum. Dia tak ada kerja. Cuba pagi-pagi ada kuliah subuh. Dia tak pergi kacau kawan. Maka sahabat dia ni pun balik-balik rumah, tak buat apa dah. Kira tumpu buat ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia kisah seorang kawan yang sayang dengan kawan dia. Dia minta doa supaya kawan dia pun sibuk macam dengan dia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jangan duk kacau orang lain nak buat ibadat. Jadi kita dapatlah satu panduan. Orang yang duk kacau orang ni, dia tak ada kerja. Yang duk main duk cari apa masalah dengan kita, main duk rapu dengan kita ni, tak ada kerja. Kalau dia kerja, apa tak main. Dia tak main. Dia tak ada kerja lah tu. Hadis yang ke-39, kelebihan la ilaha illallah.
kelebihan la ilaha illallah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi kemuliaan dan demi ketinggianku dan demi keagunganku, demi kebesaranku, akan aku keluarkan daripada neraka siapa-siapa yang pernah menuturkan la ilaha illallah dengan sebenar tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Siapa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang kata la ilaha illallah masuk syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Huru-hara hari kiamat amat dahsyat dan menggerunkan. Pada hari tersebut semua manusia jin dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan yang setimpal dan adil terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Siapa? Oh, dia tak terang. Lampu tu dia kacau. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh laki-laki perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan teraniaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Tiap-tiap balasan berdasarkan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedah terpulang kepada dirinya. Sesiapa yang buat kejahatan, maka bahaya akan menimpa diri sendiri. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Dua ayat yang cerita, siapa buat baik, dapat kat dia. Siapa buat jahat, dia sendiri yang akan tanggung. Namun begitu, sebelum daripada dimasukkan penghuni syurga ke dalam syurga, penghuni neraka ke dalam neraka, mereka terlebih dahulu akan dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan mahsyar. Dalam tempoh yang tertentu. Dalam tafsir Syekh Hamimi Zadah, tafsir surah Yasin kata, 1000 tahun berdiri. Berdiri di padang mahsyar tu, 1000 tahun. Bukan setahun, 1000 tahun. Sampai peluh ni dah sampai dah ke hidung. Sampai orang dah tak mampu dah nak berdiri. Setiap umat akan pergi cari Nabi dia, suruh minta syafaat, dimulakan hisab. Hisab tak mula lagi. Dah 1000 tahun dah berdiri, hisab amalan tak mula lagi. Maka minta kat Nabi Adam, minta kat Nabi Ibrahim, minta kat Nabi Ismail, minta kat Nabi Musa, minta. Semua Nabi minta. Tapi kesemuanya tak boleh nak memberi syafaat. Maka disebut dalam kitab Mustika Hadis bahawa syafaat yang diminta daripada Nabi SAW, nama dia Syafa'atil Kubra, iaitu Rasulullah SAW minta daripada Allah Ta'ala dimulakan hisab semua manusia. Maka bermulalah hisab. Itu nama dia Syafa'atil Kubra. Ataupun dalam istilah bahasa Tauhid dipanggil Syafa'atil Uzma. Syafaat yang paling besar yang Rasulullah SAW bagi kepada seluruh manusia, iaitu dimulakan hisab amalan di padang mahsyar. Itu sebab dalam hadis Rasulullah kata, wa anna awwalu syafi'in musyaffa'in yaumal qiyamati wala fakhr. Akulah orang yang akan memulakan hisab amalan dan bukan aku nak bangga di hari kiamat esok. Bukan aku nak bangga. Itu kata Nabi. Maka manusia pergi menghadap Nabi Adam AS untuk minta supaya baginda pohon kepada Allah untuk disegerakan hisab. Namun baginda menolak. Nabi Adam kata tak boleh. Minta pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak boleh kerana baginda merupakan Khalilur Rahman.
ataupun disebut sebagai Ibrahim Khalilullah. Apabila mereka bertemu dengan Ibrahim, menolaknya dan meminta supaya bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun macam itulah juga. Apabila mereka bertemu dengan Nabi Musa, baginda juga menolak dan menyuruh bertemu dengan Nabi Isa. Karena Isa itu digelar Ruhullah. Mereka pun datang pada Nabi Isa. Nabi Isa pun tolak. Tak boleh. Tak boleh dia kata. Supaya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baginda pun memberikan persetujuan untuk memohon daripada Allah Ta'ala dipercepatkan hisab. Setelah itu baginda diilhamkan oleh Allah Ta'ala dengan satu bentuk pujian yang sangat indah yang tak pernah diucapkan sebelum daripadanya dan sujud kepada Allah. Kemudian Allah memberi firman, wahai Muhammad, angkat kepalamu, pohonlah permintaanmu akan diterima, berikan syafaat akan diperkenankan syafaatmu. Itu nama dia syafaatul kubra. Baginda bersabda, umatku setelah itu baginda memberikan syafaat kepada 4 golongan. Iaitu pertama, mereka yang ada iman dalam hati walaupun setimbang biji gandum. Artinya walau sebiji setimbang seberat biji sawi. Diberikan syafaat. Kedua, mereka yang ada iman dalam hati setimbang zarrah. Ketiga, mereka yang ada iman dalam hati yang lebih ringan daripada zarrah. Yang keempat, mereka yang semata-mata menuturkan kalimah la ilaha illallah, tak ada apa amalan pun diterima syafaat juga. Jadi kelebihan la ilaha illallah. Dalam kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, syarah kitab Lubabul Hadis cerita, apabila Allah Ta'ala ciptakan Lauhil Mahfuz, Allah Ta'ala ciptakan qalam. Qalam ni artinya yang menulis di Lauhil Mahfuz. Maka perkataan yang mula-mula ditulis di Lauhil Mahfuz ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka qalam pun tanya, ya Allah, siapakah manusia, siapakah makhluk yang engkau gandingkan nama kamu ni bersama nama dia? Maka Allah Ta'ala kata kepada qalam, inilah dia sebaik-baik makhluk yang aku ciptakan. Ya, kalau aku tak ciptakan dia, nescaya tidak aku ciptakan cakrawala ini. Maka qalam ni dia berasa sangat takjub dengan keadaan tu. Dia bagi salam kat Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka tak ada makhluk lain yang nak jawab. Maka Allah Ta'ala jawab salam tu, wa alaikas salam. Sebab itu hukum bagi salam itu sunat, hukum jawab salam wajib. Sebab salam diberi oleh makhluk, jawab salam dijawab oleh Allah. Itu kaedah dia, kisah dia. Pertama-tama perkataan yang ditulis di Lauhil Mahfuz adalah la ilaha illallah. Sebab itu besarnya ucapan la ilaha illallah. Orang bubuh merata dalam rumah, bubuh kereta, bubuh. Tak apa bubuh lah. Untuk bagi peringatan kat kita, bukan nak buat apa. Ada kawan tu tanya, boleh tak Ustaz dalam rumah bubuh ayat 1000 dinar? Boleh. Tapi janganlah buat sebagai azimat. Jadikan ayat itu sebagai peringatan kita supaya sentiasa kita ingat nak baca. Itu betul. Boleh tak kita buat, kita nak letak dalam rumah kita ayat kursi? Boleh. Bila tengok kita ingat. Boleh tak nak tulis Allah Muhammad? Boleh. Tengok teringat Rasulullah. Tengok teringat nak memperbesarkan Allah. Boleh? Tak salah lah. Boleh tak nak bubuh gambar Sultan Abdul Hamid? Bubuh gambar Tok Wan kita. Bagus lah kan? Tengok teringat Tok Wan. Bubuh gambar Sultan Hamid. Pasal mereka kata boleh buat apa dia? Buat nak bagi ada tarikan untuk kedai makan dia. Pelari. Sampai dia buat pelari dia jadi takut jadi khurafat. Pasal dia kata dia pakai dia punya mahkota dia tu, bukan mahkota lah, dia punya tu ada burung cendrawasih.
bulu burung cendrawasih. Lepas tu bolehlah buat pelari. Kalau percaya dia jadi khurafat. Tapi kalau bubuh saja-saja nak buat apa? Nak bubuh saja. Mesti ada pasal. Lah ni tak usah duk bubuh tu. Bubuh ayat 1000 dinar setiap kali tengok ayat tu baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah. Dia bertanya pasal apa ni bubuh kat kedai ni ayat apa ayat 1000 dinar. Laris ke kata tak Bila tengok banyak nak baca. So, kalau nak jadi azimat ke apa ke ikutlah, tapi kita bukan niat tu. Niat kita tengok, ingat, baca. Perlu difahami bahawa syafaat yang paling agung dan istimewa disegerakan hisab ini adalah kerana lepas pada hisab lah yang akan dimasukkan ahli syurga ke dalam syurga, ahli neraka ke dalam neraka. Maka besarnya syafaat Nabi SAW. Bentuk syafaat yang Allah SWT anugerahkan kepada baginda bermacam-macam. Antaranya syafaat dimasukkan dalam syurga tanpa disiksa terlebih dahulu. Bagi mereka yang melakukan maksiat pun, syafaat kepada penghuni neraka dimasukkan ke dalam syurga setelah disiksa dan memberi syafaat kepada ahli syurga untuk mendapatkan nikmat syurga yang lebih tinggi pun Rasulullah boleh bagi. Dalam kitab Aqidatul Muslimin, katanya Rasulullah kata dalam kitab itu Rasulullah akan berada bersama umat dia di beberapa tempat. Yang pertama pada ketika kita nak mulakan hisab. Rasulullah ada bersama-sama kita, maka Rasulullah minta syafaat untuk dimulakan hisab. Yang kedua, ditimbang amalan. Hisab amalan Rasulullah tak ada, timbang amalan Rasulullah ada. Bila timbang amalan umat dia, mana-mana yang ditimbang itu tak berat ataupun sama berat dengan kejahatan dia, maka Rasulullah kata dia pernah berselawat kepada aku, maka dia bagi syafaat kepada orang. Yang ketiga, orang yang duduk di haudun Nabi, nak pergi minum air di telaga Nabi, Rasulullah akan tunggu sama-sama dia. Dan yang keempatnya, kerana umat dia dimasukkan ke dalam syurga, Rasulullah minta syafaat supaya dia duduk syurga yang lebih tinggi. Boleh lagi Rasulullah bagi syafaat. Tu pun tak mau selawat kat Nabi. Kami selawat Ustaz. Tapi ada juga orang lawak larang kita selawat. Kita nak merhaban dia pun tak bagi. Tak payah merhaban lah. Dia kata benda ni bid'ah, sahabat dulu tak buat. Pakai tak merhaban semua. Nori makan gitu ya. Tahlil pun tak ada. Saya tanya buat tahlil lagi. Saya pilih buat kalau roh pun saya pergi. Tanya buat tahlil lagi. Tak buat tahlil lah Ustaz. Pakai makan gitu. Tak berjanji merhaban pun tak. Tak ada orang dia kata. Saya pergi ke Kampung Teluk. Kampung Teluk jalan nak dilepai. Sampai lepas Zuhur, orang pekat duk makan. Rumah penuri kahwin lah. Orang pekat duk makan. DJ pun maklum lah. Tuan-tuan, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Mak Isa yang baru sampai bertandang ke rumah penuri kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatilah. Mohon Ustaz kalau boleh mai lasat di tempat saya duduk ni untuk buat doa. Tu yang saya tanya tu. Tak buat tahlil ke tadi? Tak buat zanji pun tak ke? Tak. Tak apa. Saya pergi tanya Pak Haji tu. Boleh zanji tak? Tak boleh boleh. Saya tanya, ada masjid Kampung Teluk sampai 2-3 orang. Dia kata tutup bilai dah. Tok bilai ada, Pak Haji ni pun ada, baru 2 orang. 5 orang cukup merhaban. Kan? Seorang baca Al-Jan, seorang wabak rufa aku, walamma tamamin, walamma aradallah. Lepas tu saya baca Muhayyan, saya baca doa. Cukup 5 orang. Nak selawat sudahlah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu boleh. Cuma hari itu saya masuklah rumah, saya minta mic dari masjid. Saya kata saya tak membuat tahlil lah panjang-panjang, saya nak berjanji dengan marhaban. Saya minta tuan-tuan jawatan kuasa Masjid Kampung Teluk masuk main dalam rumah, saya tunggu dalam rumah. Masuk dekat 12 orang.
Kat semua duk ada. Ila hadratin Nabi, baca Fatihah, baca Al-Jan. Baca bila kan. Paling tidaknya pun ada selawat kat Nabi. Lepas tu abang lupa aku. Dia baca sampai sekerat, dia tak boleh pi lah. Nasabun tahsibul ula, dia tak boleh kata dah. Tak boleh pi lah, dia terpanjang kan. Dia tamai saya sambung. Sambung sampai habis. Walamma radallah, walamma tamami, marhaban lah. Sallallahu ala. Marhaban lagu dulu-dulu, jangan marhaban lagu lah, orang tak reti. Marhaban ya Nura'ah. Tu garayuh lah. Hak dengar 2-3 orang pun bukan masuk. Bahkan bukan masuk sekali tu orang kami. Anta syamsun. Sonok kan. Last sekali Muhayyan saya baca. Lepas tu terus saya baca doa. Lepas tu tuan rumah mai salam, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Alhamdulillah. Sampai juga hajat baca doa. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Ya man izaru fi'ati akuful abdi kafah. Ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah. An yakuna lahu nadhair wa ashbah. Tu doa dah lah tu. Cukup lah doa kat Allah. Dah tu kita pun pilah makan. Salam-salam tu rumah sedekah duit. Ambil, jangan duk kira. Kan? Dia sedekah duit. Dia kata saya tolong buat marhaban kat dia. Dia sedekah duit 50. Tahu? Jangan duk kira. Sebabnya kita lah sedekah duit nak buat kenduri. Hak sedekah duit RM10 tu dia terima dah. Dia bagi pula RM50. Oh dalam poket bagi elok. Start kereta balik. Habak kat bini dia. Kena marah sekali. Lain kali jangan duk habak. Dia kata orang bagi balik lah kat Ma'in tu. Ma'in tu lah hak tuan rumah tu. Bagi balik lah kat dia, kita tumpang lori. Dah hak tumpang lori bagi dah. Dia bagi lain sebab saya buat marhaban. Tak salah nak selawat kat Nabi. Sebab Rasulullah kata, aku bagi syafaat di hari kiamat. Orang yang berselawat kepada aku. Kepala selawat lah. Tiba-tiba ada orang tak mau selawat lah. Tak boleh dia tak. Ini Nabi dah. Kau buat ni buat hal aku. Baik, setelah disiksa beri syafaat kepada ahli syurga untuk dapat nikmat. Ya Allah ya Rahman ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, halalkan pada kami syafaat Rasulmu. Artinya kami minta syafaat Rasulmu. Sesungguhnya engkau amat mengasihani kami lebih daripada kasihnya kedua ibu bapa kami terhadap kami. Amin ya rabbal alamin. Inilah dia di antara kelebihan orang yang ucap la ilaha illallah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut afdalu zikri la ilaha illallah. Afdal zikir ialah la ilaha illallah. Kalau tak tahulah nak kata apalah dalam zikir, zikir je la ilaha illallah. Satu hari katalah 1000 ke 2000 ke. Katalah selain pada selawat. Kerana selawat ni di antara salah satu daripada amalan yang boleh menghapuskan dosa kecil. Syekh Abdul Qadir Mandili kata dalam kitab dia, kitab Nawar Hati, dia kata dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan cara istighfar. Boleh dihapuskan dengan cara biar semayang. Boleh dihapuskan dengan cara kita berselawat. Boleh dihapuskan dengan cara bersedekah. Boleh. Dosa kecil boleh terhapus dengan cara-cara tu. Maka selawatlah. Ataupun mengucap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga orang tak bagi tahlil derah-derah. Tahlil buat derah-derah, dia kata bagi tahlil lembut-lembut, pelan-pelan sudahlah. Dalam Quran pun kata, suruh puji Allah Ta'ala dengan suara yang rendah. Tak apa. Guru saya kata derah tak apa.
Kerana hati orang awam macam kita ni tebal dengan dosa. Kata pelan-pelan dia tak tembus sampai ke dalam. Dia kena kata beras sikit, biar dia retuk, beri kuat. Sampailah ke dalam hati tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah tu tak kena. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kitab kata kalau kita tak sertakan dengan Muhammadur Rasulullah, dia anggap lara. Jadi kalau kata la ilaha illallah dalam hati kita ingat Muhammadur Rasulullah, kita dianggap lara, dia kata, sebab kita tak hadirkan dalam hati. Tak apalah, paling tidaknya pun lidah kita sebut. Kalau yang sebut tapi tak sampai di hati, ada dua saja zikir. Yang sebut tak sampai di hati tapi dapat pahala. Yang pertama Quran. Quran ni kalau baca di mulut tak sampai ke hati, tetap dapat pahala. Kita saja duduk baca bawa kereta, sambil-sambil duduk dengar lagu dalam kereta tu, baca tak apa, pahala tetap dapat. Satu lagi, kita selawat walaupun dalam keadaan lara, tetap dapat. Hak lain-lain semua kena hadir hati. Dalam hati kita kena hadir bila kita sebut. Tak kiralah subhanallah, Allahu akbar ke apa ke, selain pada tu. Baik, itulah kelebihan kita ucap la ilaha illallah. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata kepada Farazdaq yang sedang mengkebumikan jenazah isterinya, apa yang kamu sediakan untuk menghadapi hari kematian? Berkata Farazdaq, aku sediakan syahadah la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Berkata Imam Abu Hasan Basri, ia merupakan sebaik-baik bekalan, tetapi bagi la ilaha illallah syarat-syaratnya hendaklah engkau berhati-hati, jangan sekali-kali menuduh perempuan yang baik dengan melakukan zina. Rasulullah pernah kata, berdosa besar orang yang tuduh seorang wanita yang mengatakan la ilaha illallah itu berzina. Itu kata Hasan Basri pun pesan kepada Farazdaq ni. Dia kata, aku sediakan 70 tahun ucapan la ilaha illallah. 70 tahun aku berzikir dengan la ilaha illallah. Yang kedua dikatakan kepada Imam Hasan Basri, sesungguhnya orang ramai berkata, siapa yang menuturkan la ilaha illallah masuk syurga. Hasan Basri jawab, sesiapa yang menuturkan la ilaha illallah lalu menunaikan haknya dan fardu akan masuk syurga. Betul, boleh masuk syurga, tapi kena buat apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Bukan hanya kata di mulut saja. Dia kena laksanakan dengan perbuatan. Apa yang terkandung dalam tiada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Yang ketiga, suatu ketika salah seorang daripada hamba perempuan milik Umar Abdul Aziz telah berjumpa dengan dia. Salah seorang daripada hamba perempuan Umar Abdul Aziz jumpa dengan Umar Abdul Aziz. Setelah memberikan salam, dia melaksanakan semayang 2 rakaat di tempat semayang yang berada di rumahnya. Kemudian hamba tersebut rasa mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya dia menangis, kemudian terjaga. Lalu berkata, wahai Amir Mukminin, demi Allah aku bermimpi sesuatu yang ajaib. Abang Abdul Aziz main di rumah Abang Abdul Aziz, hamba dia main di rumah nak jumpa dia. Lepas tu duduk tunggu tu, lena. Bila lena, dia mimpi. Mimpi yang sangat ajaib. Aku melihat neraka memanggil-manggil penghuninya. Hamba Umar Abdul Aziz ni pun kemas juga ni. Kira boleh mimpi neraka kemas. Saya sebelum tidur tak pernah tinggal untuk bertawassul dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Aku bertawassul dengan kamu ya Rasulullah, dengan berkatmu engkau bagilah aku mimpi kamu ya Rasulullah. Mimpi malam tu kawan ajak makan toyang. Tak jadi.
Mimpi orang lain. Hak kawan ajak tu pun duduk dekat rumah ya. Dia ajak pergi makan toyam kan dia. Makan toyam panas duduk orang kami bangkit-bangkit tidur lambat kat isteri dia punya gelak. Dia kata tak sampai juga. Malam esok buat lagi. Lepas tu malam tu buat lain, malam berikutnya buat lain. Ada sekali letih sungguh-sungguh dah. Minta juga tawasul tak dan habis tawasul lena pun tak mimpi juga. Mimpi orang ligan turun pi bawah apa titi duk tengok orang lalu ke atas. Kata apa benda lah mimpi lah. Tak mimpi lagi ni. Kalau mimpi yang serubah saya nak cerita kat orang. Tak mimpi, tak mimpi. Mimpi orang jamu toyam. Tak jadi. Tu mujuk tak mimpi kena tindih. Kawan saya mimpi kena tindih. Sampai tak boleh nyawa dia kata. Baca ayat kursi pun tak lari. Baca lau anzalna tak lari. Celik-celik tengok. Bini dia tindih dah. Mujuk tak hati dia kata. Pakai tang hidung ni dah. Teruk. Tak tahu bini dia besar mana. Tak tahu. Kalau tuan-tuan mimpi ada yang mimpi belah derian. Koyak derian, terkoyak selak bini. Dia koyak. Perang. Ini dia kata apa dia yang koyak selak aku. Dia kata aku mimpi koyak derian. Tak tahu macam-macam. Maka kata hamba Umar Abdul Aziz ni, dia kata, aku mimpi yang ajaib. Apakah yang kamu mimpi? Kata Umar. Umar Abdul Aziz ni, Abdul Aziz. Maka dia berkata, aku melihat neraka memanggil-manggil penghuninya, kemudian diletakkan neraka di bawah titian as-sirat. Kemudian dibawalah Abdul Malik melalui titian as-sirat itu. Tiada berapa jauh dia melaluinya, dia gugur ke dalam neraka. Berkata Umar, apa lagi yang berlaku? Berkata hamba tersebut. Kemudian dia dibawa tak tanya dah apa berlaku kepada dia terhadap hamba tu, dia tak tanya dah. Pengsan tu. Lalu hamba tersebut mendapatkan Umar dan bisik di telinga, wahai amin mukminin, demi Allah aku melihat engkau selamat. Oh lega. Jadi bisik. Umar Abdul Aziz punya menjerit. Hamba tu tak ada cerita habis. Dia menjerit pengsan. Sebab dia takut. Bila dia sedar, hamba tu pergi bisik di telinga dia, wahai mukminin, aku mimpi engkau selamat. Lega ya. Oh. Kan? Ada orang mimpi kita. Ada. Satu orang biasa mai ke Masjid Zahir. Mai ke Masjid Zahir, lepas tu jumpa dengan seorang Tok Bilal. Ya abang Tok Bilal tu yang duk mengajak siapa? Lepas abang Tok Imam. Oh. Pasal saya biasa mimpi dia. Oh bayar. Yang Tok Bilal pun tak tanya. Tanyalah hang mimpi apa kan. Bolehlah saya tahu cerita ni. Tak tahu dia kata saya bisa mimpi dia. Tanya mimpi apa. Oh, dia tak apa. Kok lah dia mimpi saya ni apa-apa lah kan. Tahu lah kali Tok Bilal pun tak cerita kat saya. Kalau tuan-tuan jumpa Tok Bilal Masjid Zahir, kok kalau lah jumpa Ustaz Kamal tanya, orang bawa ada orang kan bisa mimpi Ustaz Mat Isa. Dia mimpi apa? Saya tak tahu. Tak, saya takut Tok Bilal itu tak cerita. Kan? Kalau Tok Bilal, Tok Bilal dia tak cerita kat saya. Boleh dia pun tak tanya orang pasal.
Saya nak tahu juga. Kalau saya jadi Umar Abdul Aziz, menjerit, pingsan, pasal apa? Dia kata di bawah titik as-sirat itu neraka. Dia kata, Sulaiman bin Abdul Malik lalu ke atas tu. Situ. Abdul Malik bin Maruf, Abdul Malik lah, jatuh. Dia kata, dan aku mimpi kamu wahai al-mu'minin. Jerit, pingsan. Bila dia sedang, baru hamba dia kata, ya Amir Mukminin, aku mimpi kamu selamat. Lega. Dia kata, kuatnya ucapan la ilaha illallah. Sebutlah banyak-banyak, tak apa. Kalau orang buat tahlil, pilah dempet sekali. Bila dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hidup dalam majlis tu penuh barakah. Doa Syekh Daud Al-Fatani, Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati wa tahta liwa'i wasqina min ka'si haudhihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan mereka yang mendapat syafaatnya, syafaat Rasulullah, dan berada di bawah benderanya, bendera Rasulullah pegang, liwa'il hamdi itu, dan berikan kami meminum daripada telaganya, ini telaga Kausar, telaga Al-Hawdun Nabi di hari akhirat esok. Itu doa Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia. Itulah kelebihan ucapan la ilaha illallah. Siapa-siapa di kalangan kita yang memang duk buat amal dengan zikir la ilaha illallah, teruskan lagi bagus, tambah pula. Tambah lagi. Duk biasa buat 1000, tambah jadi 2000. Ataupun duk biasa buat 770, tambah menjadi 100. Duk biasa buat 100, tambah bagi jadi 200. Sebutlah la ilaha illallah di mana-mana tempat. Saya tak kira lah. Kalau orang hafal Quran, dia zikir dengan Quran. Kita yang tak hafal Quran, zikir dengan la ilaha illallah. Sebab kita tahu kata, afdalu zikri la ilaha illallah. Tuan dan rahmati Allah sekalian, itulah hadis yang ke-39. Nanti kita sambung hadis yang ke-40 habis. Bermakna sebelum Ramadan kita boleh habis dah kitab ni. Saya kitab lain lah. Kan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda anna ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.